Korang tahu tak bahaya gila apabila video repair korang dah cantik tetapi audio voice over korang hancur sebab headphone menipu. I am the guy behind Mobile Guru Get Fix. Masa repair phone memang saya tak pakai headphone, tapi apabila masuk fasa editing, itu cerita lain. Audio yang korang dengar sekarang ni dirakam menggunakan mikrofon Rode NT-USB+. Memperkenalkan Rode NT-H50. Material yang digunakan pada headphone ini adalah Alcantara. Rode letak kat sini sebab nak bagi kita keselesaan ekstrim apabila proses editing. Satu benda yang penting apabila melakukan audio editing adalah neutral sound. Jadi Rode NT-H50 ni dia tak color bunyi. Jadi apabila kita membuat proses editing, kita dapat dengar sound yang neutral. Okay, sebenarnya sekarang ni keadaan hujan dan ada kilat sabung menyambung di luar sana. Jadi kalau korang terdengar dekat dalam audio tu, saya minta maaf terlebih dahulu. Apa maksud yang tak ada warna tu? Okay, color tu. Setiap headphone mempunyai profil yang berbeza. Jadi ada headphone yang ada lebih bass, ada headphone yang lebih treble, ada headphone yang lebih kepada mid. Tapi headphone ni dia jenis neutral. Selalunya apabila saya dah siap repair dan saya ada masa yang luang, saya akan bermain gitar. Quality monitoring dia sangat padu guys. Rasa macam amp tu betul-betul live tau. Headphone ini juga dilengkapi dengan locking mechanism. Jadi kabel locking mechanism ni kalau orang tertarik kabel ke, dia tak adalah tercabut sebabnya dia ada lock mechanism tu. Okay, lupa satu lagi saya nak mention. Headphone ni datang dengan lifetime warranty guys. Jadi korang tak perlu risau sekiranya ada rosak apa-apa semua, korang boleh claim warranty sebab dia lifetime warranty. Anyway, terima kasih kepada Rode kerana menghantar unit ini. Sebagai seorang technician, saya sangat menghargai binaan kualiti yang solid macam ni. Tak rasa macam plastik. Bagaimana pula dengan penggunaan yang lama? Okay, jadi yang ni adalah salah satu topik di mana headphone yang jenis over ear ni dia akan membuatkan telinga rasa panas dan kurang selesa. Tapi apabila saya menggunakan Rode NT-H50 ni, saya tak rasa ketidakselesaan tersebut. Dan workflow editing saya macam biasa, smooth dan tak ada ear fatigue. Sebenarnya sebelum headphone NT-H50 dikeluarkan, ada satu lagi produk daripada Rode, iaitu Rode NT-H100. Headphone tersebut adalah jenis over ear. Untuk kualiti audio rasanya lebih kurang sama sebab Rode menggunakan driver yang sama pada NT-H50 dan juga NT-H100. Perbezaan yang paling ketara adalah jenis on ear dan juga over ear. Sebenarnya NT-H50 ada variasi penggunaan. DJ pun boleh guna, untuk content creator pun boleh guna, dan untuk mana-mana gitaris yang mana memerlukan audio monitoring pun boleh digunakan. Sekiranya korang nak upgrade kualiti audio editing korang, link saya ada sediakan di bawah. Dan juga membantu saya untuk membuat video-video yang seperti ini. See you in the next video. Terima kasih guys.